Dia nak zakat, nak wakaf, tapi nak pahala yang paling besar. Sebab itulah saya ingin mengajak diri saya dan hadirat-hadirat sekalian, mari kita melakukan infak, sama ada zakat, wakaf, sedekah. Sebab ada satu orang sahabat pernah jumpa Nabi, ya Rasulullah, ai sadaqati a'zam ajran, apakah infak yang paling besar sekali pahala dia? Dia nak sedekah, dia nak zakat, nak wakaf, tapi nak pahala yang paling besar. Apa jawapan Nabi? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina. Sedekah yang paling besar sekali pahalanya adalah ketika kamu berinfak masa tengah sihat. Maksudnya begini, ada orang dia infak, bila doktor beritahu dia ada kanser dalam perut, 6 bulan lagi hidup, dia sedekah semua harta dia, dan dia tunggu sakit. Doktor beritahu gini, dia ni tak lama dah hidup, dia sedekah semua, rumah dia pun dia jual habis, dia duduk masjid negeri je, jadi asnah pula dah jadi akhirnya. Artinya ada orang dia akan semangat nak berinfak bila dia diuji. Jadi Nabi terbalikkan, kalau awak nak dapat pahala besar, sedekah infak masa tengah sehat. Yang kedua kata Nabi, infak paling besar pahala syahihun, masa engkau tengah kedekut, tengah berkira-kira. Kita kan ada hari nak pakai duit, kita ada cadang, nak guna ini, nak guna ni. Ni puan-puan ni saya ingat ada yang menyimpan duit nak keluar negara hujung-hujung tahun ni ataupun awal tahun, cuti kan panjang, Christmas campur dengan New Year. Saya dengar ada yang nak pergi Switzerland pun ada. Tak mudah lah pergi Switzerland. Ada nak pergi umrah pun ada juga, alhamdulillah. Tiba-tiba datang orang nak minta sumbangan, banjir lah itu ini, nak bagi infak makan beras. Aku duit nak pakai, masa inilah dia minta. Kita tengah ada kira-kira. Tapi kalau puan-puan beri, pahala dia lebih besar.